nama saya Iliana binti Usnani dari Unit Bahasa Melayu 1 dan kursus pada hari ini adalah JPD 1032 Asas Pembelajaran Digital. Baiklah, pada hari ini saya nak memperkenalkan kepada kamu semua dan memperjelaskan langkah-langkah ataupun cara untuk menggunakan maupun melaksanakan PLE iaitu Personal Learning Environment yang saya telah laksanakan. Baiklah, dekat sini kita dapat lihat ini adalah halaman utama di mana saya sertakan satu video interaktif memperkenalkan kita punya kursus pada hari ini. Baiklah, yang seterusnya adalah maklumat pelajar, iaitu ada saya di sini, ada kod kursus dan juga nama pensyarah. Di sini saya sertakan satu video iaitu Burn CD di mana kalian boleh letak ataupun masukkan lagu-lagu yang kalian nak dengarkan. Ini saya dah set kepada kalian lagu yang saya pilih. Ini merupakan lagu kegemaran saya yang saya dengar setiap hari. Baiklah, seterusnya adalah kandungan. Di mana kandungan ni menyertakan satu button di mana kita, jikalau kalian tekan kepada button itu, kalian akan terus pergi ke halaman yang kalian hendak pergi. Contohnya yang pertama adalah pengenalan. Di mana di pengenalan ini saya menerangkan apa itu PLE iaitu Personal Learning Environment PLE. Di mana di sini saya sertakan YouTube sebagai saya punya sumber OER. Dan di sini saya juga sertakan secara dalam teks tentang apa itu PLE. Kemudian di sini pula adalah objektif pelaksanaan Personal Learning Environment iaitu PLE. Iaitu yang pertama adalah untuk menggalakkan pembelajaran berdiri. Di mana kita akan menggunakan PLE ini untuk sebagai sumber untuk kita pelajari selepas mempelajari sesuatu. Yang kedua adalah membina pembelajaran aktif dan bermakna. Di mana dia kat sini dapat lihat yang kita mencipta, menghubungkan dan membina satu pengetahuan melalui pengalaman pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi digital murid, di mana murid tu akan dapat membangunkan satu keupayaan untuk menggunakan teknologi secara berkesan, termasuklah macam mencari, menilai ataupun menghasilkan satu maklumat baharu. Dan kat sini saya cuba sertakan impak personal learning environment, di mana kita dapat lihat ada 3 impak, iaitu meningkatkan autonomi dan motivasi pembelajaran murid. Yang kedua adalah mengembangkan kemahiran pembelajaran abad ke-21 dan yang ketiga adalah menggalakkan refleksi dan pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah, itulah isi yang ada di dalam pengenalan saya. Kita akan ke bahagian yang seterusnya, iaitu pemanfaatan teknologi dalam talian. Di mana di sini saya terangkan PLE saya ni dibangunkan sebagai satu ruang kurasi kandungan digital yang memfokuskan 2 teknologi utama. Di mana saya memfokuskan teknologi imersif dan teknologi hypermedia. Dan di sini saya juga sertakan 2 button yang kalian boleh tekan untuk ke halaman seterusnya. Kita akan ke halaman yang pertama, iaitu teknologi imersif. Alright. Dekat sini saya telah menerangkan apa itu teknologi imersif sebagai teknologi pilihan saya. Di mana saya sertakan lagi satu sumber OER saya, iaitu menggunakan jurnal untuk menerangkan apa itu teknologi imersif. Kemudian saya juga turut serta menerangkan sejarah perkembangan teknologi imersif, di mana saya menerangkan itu menggunakan satu kaedah peta alih yang kita telah belajar sewaktu SEM 1, iaitu kemahiran belajar. Peta alih ni kita dapat lihat supaya aliran sejarah teknologi imersif ni dapat dilihat dengan jelas. Kemudian jenis-jenis teknologi imersif ni kita dapat lihat terbahagi kepada 4, iaitu VR, AR, MR dan XR. Dekat sini saya juga sertakan button untuk kalian tekan dan terus ke halaman yang kalian hendak pergi. Sekarang ni kita akan pergi ke virtual reality, di mana saya turut sertakan 2 OER di sini, iaitu jurnal dan sumber YouTube. Di mana daripada jurnal ni saya memperjelaskan semula apa itu konsep virtual reality iaitu VR. Dan di situ tidak lupa juga saya turut sertakan jenis-jenis sistem virtual reality dan alat virtual reality VR yang terkini.
di mana saya juga turut sertakan sumber OER daripada YouTube tentang VR yang terkini. Dan di sini kita dapat lihat seseorang pempengaruh melaksanakan ataupun menggunakan VR itu dalam kehidupan seharian dia. Kemudian saya juga turut sertakan penggunaan VR ni di variasi industri, di mana kita dapat lihat ada 4 industri yang saya sertakan, iaitu perubatan, perhotelan, tenaga elektrik dan arkitek, di mana mereka menggunakan VR ini untuk memudahkan tugasan mereka. Baiklah, kita akan ke seterusnya, iaitu AR, di mana AR ni saya turut sertakan 2 sumber juga seperti VR tadi. Saya sertakan jurnal dan YouTube, di mana di sini saya turut memperjelaskan definisi, ciri-ciri dan kelebihan AR ini dalam pendidikan. Dan saya juga tidak lupa untuk sertakan perbezaan antara VR dan AR, di mana perbezaan ini saya sertakan melalui sumber OER, iaitu YouTube. Satu lagi, saya sertakan satu nota menggunakan kaedah peta buih. Seterusnya, MR. Kat sini saya juga turut sertakan sumber OER daripada jurnal dan YouTube, di mana saya menerangkan definisi, ciri-ciri dan jenis-jenis MR. Saya juga mensertakan contoh platform penggunaan mixed reality, iaitu Mixed Reality Portal daripada Microsoft. Anda boleh lihat di sini bahawa mereka melaksanakan MR ni dalam laman web mereka. Kat sini saya juga turut sertakan kelebihan dan kelemahan mixed reality. Yang saya sertakan ini dalam bentuk kaedah nota peta pokok. Okay. Seterusnya adalah extended reality, iaitu ER. Saya juga turut menggunakan sumber OER daripada jurnal dan YouTube. Saya juga turut menceritakan apa itu definisi, pengalaman, visualisasi maklumat dan bentuk digital. Kemudian saya juga turut sertakan kelebihan dan kelemahan extended reality ini menurut kaedah nota Cornell. Baiklah, itu sahaja anak-anak daripada teknologi imersif. Kita akan teruskan kepada teknologi hypermedia pula. Apa itu teknologi hypermedia? Okey, di sini saya sertakan sumber YouTube dan sumber jurnal untuk kita kenal pasti apa itu teknologi hypermedia. Di mana konsep teknologi hypermedia ni diambil daripada jurnal dan YouTube itu sendiri. Di mana hypermedia ni telah memperjelaskan satu sistem teknologi digital yang menggabungkan konsep hypertext dengan pelbagai elemen multimedia seperti teks, image, nama ataupun grafik. Kat sini saya juga turutkan contoh teknologi hypermedia. Kemudian fungsi teknologi hypermedia. Di sini saya sertakan melalui penggunaan Canva, di mana kalian boleh slide untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut. Kemudian saya turut sertakan perbezaan teknologi hypermedia, di mana di dalam hypermedia ni mempunyai anak-anak dia, iaitu hypertext dengan multimedia. Ayuh kita lihat apa itu hypertext, apa itu multimedia. Ini adalah hypertext. Hypertext ni saya juga menggunakan sumber OER daripada jurnal dan YouTube. Di mana hypertext ni merupakan satu teknologi digital yang menyampaikan maklumat secara tidak linear. Di mana pengguna tu tak perlu susun bacaan yang tetap, tapi seperti bahan bercetak. Di mana kelebihan hypertext ni dapat dilihat daripada sini, iaitu peningkatan interaktiviti pengguna, menyokong pembelajaran kendiri. Di mana saya sertakan kat sini sumber OER YouTube yang kalian boleh lihat untuk ketahui dengan lebih lanjut. Kemudian saya juga turut sertakan nota di sini apa itu self-directed learning. Kemudian yang ketiga adalah membentuk rangkaian pengetahuan yang luas, iaitu network knowledge. Dan yang keempat adalah penggunaan hyperpautan, hyperlink sebagai penghubung maklumat. Di mana hyperlink ni anak di bawah hypertext. Kalian boleh dapat ketahui dengan lebih lanjut melalui nota yang saya letak di sini dan sumber OER YouTube yang saya letak di sini. Kemudian jenis-jenis hyperlink ni terbahagi kepada 5, iaitu internal, external, email, file atau download dan telefon. Kalian boleh ketahui dengan lebih lanjut dengan mengklikkan video YouTube yang saya sertakan ini. Dan di sini saya tidak lupa untuk membuat satu pemetaan bagi rumusan hypertext, di mana saya menggunakan kaedah peta Eyting, iaitu peta buih. Baiklah, seterusnya. Sebentar, saya lupa untuk jelaskan
apa itu hypertext. Sebelum kita ke bahagian seterusnya, kita akan memperjelaskan dulu apa itu hypertext. Oh, saya sudah jelaskan. Tak apa. Seterusnya adalah multimedia. Di mana multimedia ni saya turut sertakan sumber OER iaitu melalui jurnal dan YouTube. Di mana definisi multimedia ni merupakan satu teknologi digital yang menggabungkan pelbagai bentuk media seperti teks, grafik, imej ataupun audio. Dan kelebihan multimedia ni kalian boleh lihat daripada PLE saya turut mensertakan YouTube sebagai sumber OER saya. Dan tidak lupa juga saya juga melaksanakan satu nota rumusan bagi multimedia iaitu menggunakan kaedah Cornell. Baiklah. Kita teruskan pula dengan pembelajaran berasaskan teknologi hypermedia, di mana saya sertakan 3 rujukan iaitu jurnal dan artikel tentang pembelajaran berasaskan teknologi hypermedia. Kemudian saya turut sertakan jenis-jenis pembelajaran teknologi hypermedia, iaitu saya menggunakan notebook LM sebagai satu alat untuk menghasilkan nota. Ini adalah nota saya tentang jenis-jenis pembelajaran teknologi hypermedia. Kemudian kita ke seterusnya iaitu pengaplikasian teknik hypermedia dalam pembelajaran. Di mana nota kali ini saya menggunakan Prezi iaitu satu alat untuk menghasilkan satu nota yang menggunakan peta buih. Sini dapat lihat pengenalan, so isi sirah pengenalan. Kemudian teknik-teknik dia iaitu ekstrak, urus, teknik hypermedia, navigasi dan sebagainya. Kemudian aplikasikan kepada PDP. Inilah nota-nota yang ada daripada peranan guru dan peranan pembelajaran ke diri pelajar. Baiklah, seterusnya adalah contoh aplikasi pembelajaran hypermedia yang saya dapat kenal pasti. Ada 8 laman web iaitu Busuu, HelloTalk, Tandem, Lingoda, Rosetta Stone, Babel, Memrise and Fluentu. Kemudian kita ke seterusnya iaitu kelebihan teknologi hypermedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Iaitu saya sertakan halaman YouTube dan jurnal sebagai rujukan utama saya. Ini merupakan nota-nota dia. Kalian boleh klikkan arrow ini untuk ketahui dengan lebih lanjut. Ini pula cabaran teknologi hypermedia. Seperti sama, saya tetap menggunakan jurnal dan YouTube sebagai rujukan utama saya. Kalian juga boleh klik anak panah ini untuk ketahui dengan lebih lanjut. Baiklah, seterusnya adalah pemetaan teknologi hypermedia di mana saya menggunakan carta pokok untuk memperjelaskan rumusan teknologi hypermedia. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti PDPC di mana kat sini saya telah memperjelaskan apa itu dua teknologi yang saya sudah pilih. Jadi sekarang kalian perlu melaksanakan satu pengukuhan pemahaman melalui permainan iaitu quiz. Kat sini saya sertakan satu quiz untuk teknologi imersif untuk kalian memahami. Adakah kalian faham teknologi imersif yang saya sudah terangkan sebentar tadi? Kalian boleh tekan dan pilih jawapan yang kalian tahu. Baiklah, setelah kalian menjawab segala kuis yang ada di sini, kalian boleh masukkan maklum balas skor pemarkahan kalian di dalam maklum balas yang saya sertakan ini. Seperti contoh, kawan saya telah melaksanakan, dia mensertakan dia punya skor di dalam borang skor ini. Kemudian saya melaksanakan aktiviti pembelajaran bermakna bagi teknologi hypermedia pula. Iaitu saya menggunakan satu laman sesawang game yang melaksanakan satu game interaktif dan juga mempunyai nota yang tersendiri. Baiklah, selepas kalian melaksanakan game ini, kalian boleh masukkan maklum balas skor pemarkahan di dalam maklum balas skor ini. Seterusnya, maklum balas perkongsian media sosial ni, iaitu saya meletakkan Instagram, TikTok dan Facebook. Ruangan maklum balas kita dapat lihat di sini. Inilah ruangan maklum balas saya. Dan yang terakhir adalah rujukan.
Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya harap kalian semua faham tentang PLE yang saya telah laksanakan. Jika ada sebarang masalah atau persoalan, boleh sertakan komen di ruangan komen. Okey, terima kasih.